Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak tanya dengan sahabat-sahabat dan juga rakyat Malaysia. Adakah Budi 95 ni memberi keselesaan kepada rakyat ataupun kesengsaraan kepada rakyat? Ini persoalan yang Pak Haji nak tanya. Jadi apa yang Pak Haji dengar berbagai-bagai komen, ada yang negatif, ada yang positif mengenai Budi 95 yang mana kerajaan telah menurunkan harga RON 95 RM99 dan yang bukan rakyat Malaysia mendapat harga RM2.60. Itu yang dimaklumkan, yang Pak Haji dengar, kan? Jadi persoalan sekarang ni Pak Haji nak tanya, adakah apa yang diumumkan oleh Papa Non kita ni memberi keselesaan ataupun kesengsaraan kepada rakyat Malaysia tentang perkara tersebut? Jadi apa yang Pak Haji dengar dan apa yang Pak Haji kaji tentang penurunan RM1.99 RON Notify ni, sebenarnya Pak Haji pening dengan apa yang dibuat oleh kerajaan Madano ni. Rakyat Malaysia rata-rata yang betul-betul warga negara Malaysia tak dapat menikmati RM1.99 disebabkan oleh tak ada lesen kereta je. Ini pun satu persoalan yang agak benda yang bangang yang dibuat oleh kerajaan Madanon, kan? Jadi apakah keistimewaan dan hak rakyat Malaysia tentang apa yang kerajaan nak bagi? Sedangkan rakyat Malaysia ni, warga negara Malaysia ni, tak kira lah dia ada lesen tak ada lesen, kenapa kerajaan menidakkan dia untuk mendapatkan hak RM1.99? Pak Haji tak panggil subsidi, Pak Haji panggil kota minyak yang diturunkan harga tu, kan? Jadi pelik juga apa yang kerajaan Madano buat. Kalau nak kawal ketirisan minyak ni, bukan cara macam gitu. Kalau kerajaan dulu sebelum ni pun tak ada masalah, dia apunkan minyak, semua rakyat rasa. Tapi kalau dituduh kerajaan dulu tak dapat mengawal ketirisan orang asing boleh pakai, boleh sulut minyak, itu adalah kesalahan daripada pihak berkuasa. Pak Haji dah cakap banyak kali. Okey, kalau nak kontrol daripada orang asing kan ada cara dia. Kalau nak kontrol daripada orang maha kaya ada cara dia. Sekarang ni orang maha kaya pun dapat sebab ada lesen. Macam mana kita nak tahu orang maha kaya ni dapat tak dapat? Ada ke dia punya formula? Sebab kerajaan ni kerajaan formula, tetapi formulanya bukan formula yang baik. Formula yang dibuat tu semua ke laut. Sikit-sikit formula, sikit formula. Jadi sekarang ni apa yang kerajaan tunjukkan kepada rakyat Malaysia tentang mengawal orang maha kaya ni daripada dapat rasa RM1.99 ni. Sebab apa? Bila cek IC layak untuk mendapat RM1.99 kerana ada lesen memandu. Jadi ramai orang maha kaya ni ada lesen memandu walaupun dia pakai driver. Kalau dia tak layak pun dia boleh gunakan driver dia punya lesen atau IC. Ini persoalan sekarang. Pak Haji dah cakap, kalau nak kontrol daripada maha kaya, okey, buat satu undang-undang baru kereta yang 2.2 cc ke atas. 2.2 cc above ke atas tidak layak untuk menerima minyak 95. Kalau 2.2 ke bawah, okey layak. Tak kira lah engkau ada lesen ke, engkau tak ada lesen ke, itu hak rakyat Malaysia. Ini kenapa nak kena ada lesen baru boleh dapat RM1.99? Apa kena mengena lesen dengan hak rakyat? Apa kena mengena lesen dengan subsidi? Jadi kepada orang-orang muda yang tak ada lesen, kepada orang muda yang bawa healing yang tak ada lesen bawa motor ni, kan anda tak dapat minyak RM1.99, tak apa sahabat-sahabat. Sabar aja. Okey, nanti PRU 16 nanti orang
muda ke ataupun sesiapa saja yang tak layak untuk mendapat RM1.99 disebabkan oleh tak ada lesen, dia juga berhak untuk menolak kerajaan ni jangan pangkah Pakatan Harapan. Pak Haji menyeru kepada sesiapa yang tak layak dapat RM1.99 disebabkan oleh tak ada lesen. Jadi PRU 16 nanti jangan bagi satu undi pun kepada Pakatan Harapan. Kalau rakyat nakkan hak rakyat sebagai orang rakyat Malaysia walaupun ada lesen, walaupun tak ada lesen, insya-Allah Perikatan Nasional boleh bagi. Belum pernah lagi dalam sejarah hidup Pak Haji ni, minyak, nak beli minyak kita sebagai rakyat Malaysia nak dapat subsidi hak rakyat ni, kena tunjuk lesen lah, kena ada IC lah. Sebenarnya ada cara yang betul-betul kalau nak betul-betul nak kawal. Bukan cara menidakkan rakyat Malaysia yang berhak untuk dapat subsidi. Akhirnya digunakan cara untuk mengelakkan daripada subsidi itu dibagi. Oh, kena ada lesen. Ini apa benda ni? Ini formula apa ni? Formula apa ni? Nanti sikit hari lagi nak beli minyak paket pun nak kena ada surat beranak. Nak beli minyak paket pun nak kena ada surat nikah. Mana tahu kerajaan ni kerja bukan betul sangat. Dia macam-macam formula dia ada. Hak rakyat Malaysia yang bayar cukai, yang dikenakan cukai, yang bayar duit elektrik dia berganda-ganda, tetapi disebabkan lesen tak ada, dia tidak berhak untuk mendapat kota RM1.99. Ini logik ke tak logik kerajaan ni? Ini apa benda punya kontrol ni? Apa benda punya nak kawal ketirisan ni? Ini bukan cara mengawal dia. Ini orang bengong je yang buat sistem macam ini. Pak Haji semalam berjumpa dengan rakan-rakan Pak Haji, baik orang kerajaan, baik orang swasta, semua kerja ini formula bengong. Kau kontrol lah kereta Singapura yang keluar ke Malaysia, yang pergi balik tu, dia tak layak. Lepas tu kereta yang CC 2.2 cc tu 2.2 cc ke atas tak layak. Kan boleh buat macam gitu. Ini kerana nak bagikan kota minyak RM1.99, rakyat Malaysia yang tak ada lesen tak dapat. Aduh. Ini bukan bermakna rakyat Malaysia tak ada keistimewaan lah di bawah kerajaan Pakatan Harapan ni. Jadi ini masa dia, sahabat-sahabat. Ini masanya rakyat Malaysia buka mata, celik mata, otak kasih buka. Ini kerajaan yang tidak boleh kita benarkan untuk mentadbir negara lagi. Ini kerajaan yang sebenarnya cakap tak super bikin. Ini saja untuk menyedapkan hati rakyat. Ibarat macam halwa telinga. Konon-konon kerajaan inilah kerajaan yang paling baik sekali yang dapat menurunkan harga minyak sehingga RM1.99. Habis bila tak ada lesen, rakyat kena beli harga macam orang asing. Jadi orang yang tak ada lesen dengan orang asing sama je. Dia punya kedudukan. Betul tak sahabat-sahabat? Orang asing dengan orang yang tak ada lesen, dia punya kedudukan sama, kena beli minyak harga yang mahal. Ini rakyat Malaysia apa? IC apa yang kita pakai ni? IC Malaysia disebabkan tak ada lesen. Apa kena mengena lesen kereta kenderaan dengan nak beli minyak petrol ni? Gelak betul aku tengok kerajaan Madano ni. Jadi sahabat-sahabat, fikir-fikirkanlah. Jangan sekarang kita marah, nanti bila nak PRU 16 mereka taburkan dengan berbagai-bagai, kita lupa. Dia tabur macam mana mu sahabat-sahabat, ambil, tapi jangan sekali-kali kita menyokong Pakatan Harapan. Itu je lah nasihat Pak Haji untuk sahabat-sahabat Pak Haji dan juga rakyat Malaysia. Ini sajalah perkongsian Pak Haji. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.